Okay, Assalamualaikum. Nama saya Bibi Hana binti Ismail. Kak meniaga passport. Kak meniaga dalam 40 tahun dah. Dia kira warisan lah. Saya nak singgah bayar terima nak orang. Jadi biasa satu. Ini dua. Taman Husin, Tok Wan Husin Muhammad. Dulu Husin Muhammad tu famous lah. Buat sendiri. Dulu masa mula-mula dulu buat dekat Maybank. Lepas tu pindah pergi dalam masjid tu yang sana. Dekat ni, lepas tu pindah pergi dalam masjid tu. Dalam masjid tu kan. Lepas tu dah PKP mat sebelah rumah. Orang nak kenal balik tu, orang nak tahu balik kami duduk kat mana kan. Tu macam mana lah. Harga barang naik tu memang efek lah. Barang mentah semua naik, kedai runcit semua barang harga naik. Tapi buat masa ni kami tak naik harga lagi lah. Kami tunggu dulu. Pokok barang turun harga kan. Lah ni duk jual murah RM5 tu lah. Satu bungkus RM5. Saya makan ini satu. Dulu mula-mula, masa buka mula-mula tu buka kat depan Maybank. Buka pakai payung dengan meja macam tu je. Lepas tu duduk kat situ dalam 8 ton kot meniaga depan Maybank tu. Lepas tu masuk pergi dalam masjid, mereka ada 8 bulan. Dalam masjid tu 16 ton. Lepas tu kan PKP, itu kita meniaga kat tepi rumah lah. Sini pun dah 6 ton ni, 6 ton lebih lah. Harapan untuk masa depan ni, kau memang nak kembangkan bisnes ni, nak perbesar kedai, nak buat maintenance bagi elok sikit. Lepas tu nak ramai-ramai lah. Gila lagi dah.